Sidang Jumaat yang dikasihi, apabila emosi dipelihara dengan baik, hati menjadi tenang dan kehidupan lebih sejahtera. Seperti kata hikmah, hati yang tenang menjernihkan akal. Ketenangan ini membentuk sikap yang bijak dalam membuat keputusan, termasuk dalam urusan berbelanja. Umat Islam digalakkan agar berbelanja dengan berhemah dan merancang kewangan secara cermat. Gaya hidup yang tunduk kepada hawa nafsu, terutamanya yang dipengaruhi oleh tren semasa dan budaya bermegah-megah, seringkali menyebabkan bebanan hutang, sehingga ada yang akhirnya tergolong dalam kalangan asnaf. Dalam hal ini, zakat bukan sekadar saluran bantuan kewangan, malah berperanan mendidik kita agar hidup dalam kesederhanaan dan membentuk sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan rezeki yang ada. Qanaah ialah kekayaan sebenar yang menenangkan jiwa serta mengukuhkan ikatan kasih sayang dalam masyarakat melalui budaya memberi dan berkongsi.